Okay guys, hari ni aku nak share cara untuk mengecat dengan cepat. Ada dua cara, iaitu dengan DIY dan dengan PTC. Cat yang aku gunakan ni adalah cat Jotun Anti-Crack Interior. Cara pertama yang aku nak share ni adalah DIY, do it yourself. Barang-barang yang kau perlukan adalah batang cat, roller cat, tong kosong besar dan cat. Macam aku memang takkan gunalah tray cat tu. Aku guna tong besar ni, aku jenis celup je roller dalam tong cat besar ni. Tapi jangan celup penuh, just ambil atas permukaan roller sahaja. Kebiasaannya aku tengok kaki-kaki DIY ni memang cat macam ni, melentang sana melentang sini dengan satu celupan. Ini adalah cara yang salah kerana ianya akan makan cat banyak. Ini cara yang sebenar. Satu celupan, satu line seperti ini. Tetapi permulaan tu mestilah berhati-hati sebab cat tidak sebati lagi dengan roller. Oh ya, lupa nak bagi tahu. Macam aku akan touch up dulu untuk kerja-kerja yang meremehkan seperti ini. Dah settle barulah aku masuk roller. Okay, let's go sambung yang tadi. Seperti yang diperkatakan tadi, satu celupan, satu barisan. Nak start roll tu, start daripada bawah, tolak naik ke atas. Sebab apa? Kalau korang start daripada atas turun ke bawah, cat-cat di roller tu akan terpecik ke muka korang dan juga lantai. Teruskan berulang-ulang kali cara yang sama dan hasilnya siap. Lupa, cara kedua nak cat lagi senang, PTC, Pay to Contractor. Settle. Anda dapat sesuatu? Moga Bear Manfaat.